Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat Islam dan iman serta memberi peluang untuk kita bertemu dengan bulan yang penuh keberkatan, bulan Ramadan. Ramadan bukan sekadar bulan berpuasa, tetapi ia adalah madrasah tarbiyah untuk membentuk ketakwaan dalam diri setiap mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Daripada ayat ini jelas bahawa tujuan utama puasa adalah untuk membentuk sifat takwa, iaitu takut dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ketaatan. Bagaimana puasa membentuk ketakwaan? Pertama, mendidik jiwa untuk mengawal diri. Berpuasa melatih kita untuk mengawal hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga, serta menjaga lisan dan perbuatan daripada perkara yang sia-sia dan maksiat. Kedua, meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Puasa adalah ibadah yang dilakukan kerana Allah Ta'ala tanpa ada yang melihat kecuali Dia. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, membiasakan diri dengan amal soleh. Ramadan dipenuhi dengan peluang beribadah seperti solat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah dan memperbanyakkan doa. Ini menjadikan hati lebih dekat kepada Allah SWT dan meningkatkan ketakwaan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ramadan adalah bulan yang mendidik kita menjadi insan yang bertakwa. Setelah Ramadan berlalu, kita seharusnya terus beristiqamah dalam amalan-amalan yang saleh. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dan menerima segala amalan kita sepanjang bulan yang mulia ini. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'alna minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ramadan karim. Wallahu a'lam.